Kak Yo, ada satu kedai deh. Nampak menarik molek Kak Yo. Pulut lemah dalam nyo muda, nyo pandai tu Kak Yo. Biasa pulut lemah tu bang sedap dah. Duduk dalam nyo muda lebih bang sedap lagi Kak Yo. Kak Sali tak biasa makan juga ni. Kali mula-mula juga ni kita duduk dicenok Kak Yo dah. Ni. Lagu mana? Tu dok tu. Kak Yo main mana gini? Mai di Hat Yai. Hat Yai. Kak ada apa nah muka ya? มีข้าวโพดเผือกถั่วแดงฝอยทองมะพร้าวอ่อนแล้วก็รวมหน้าได้ Jagung, jalan lemah, nyo muda. Lepas tu kacang merah tu. Lepas tu ni ubi keladi Kak Yo. Nak campur pun boleh deh. Mai tengok Pak Yo bakar mai. Oh, ni Kak Yo bang sedap. Bang wangi molek. Ni, duk panas-panas ni. Dia kacang Melayu tak boleh. Kacang siye deh. ก็คือขายแบบร้อนๆเลยใช่ไหมคะหมดวันละกี่ลูกอะคะ แล้วแต่วันค่ะแต่ว่าก็ เยอะสุด 200 ลูกขึ้นไปแต่ว่าถ้าเยอะสุดก็เกือบ600 ลูก Oh, sebanyak-banyak ni atas hutan Kak Yo. Kalau kira ni 200 naik ke atas lah. Deh. Tengok ni Kak Yo. Tu mau sedap. Pulut hitam je buat. Ni. Oh, bakar baru-baru ni. Berapa kok sute?ลูกกี่บาท ลูกละ40 บาทค่ะ 40 ปกติจะขายเป็น3ลูก110 บาท 3 เต้10 kok. นึ่งก่อนใช่ไหม ใช่ค่ะข้าวเหนียวจะนึ่งก่อนแล้วก็จะเอา มามู ใส่ น กับน้ำหวาน Jadi pulut hitam yo ni yo kukuh dulu, lepas tu masuk sate Kak Yo. Mai masuk sate ni, lepas tu mai tok ni. Ni. ก็คือเนื้อมะพร้าวก็มีอยู่ในนี้เลยใช่ไหมคะ Jadi isinya duduk dalam ni selalu. Tengok tu. Panas-panas Kak Yo, duduk legok plup tu. Wangi molek deh. Jadi kulitnya ni kena dengan api ni yo jadi bang wangi Kak Yo. Biasa pulut hitam pun bau sedap dah Kak Yo. Lepas ni gok masuk dengannya pandai pulak lah. Kau lebih bau sedap. Kalau demo nak muka gapo tu, dia royak depan tu lah. Dia ambil di buh depan tu. Jadi dia tak ada buh tak dapur dok lah. Buh tak ada arak. Ni dia masuk isinya gini dengan pulut Kak Yo. Kau ni lepas pada arang dengan sate deh. Tu. Pulut hok masuk siap dah, masuk dengan sate, masuk isinya. Buh dalam purung dia ni. Agak bekno Kak. Buat yangไง Dia kelayai. Kau ya. เข้ากัน Kau kan. Buat dengan pengalaman deh. Tak kena rusing lah kata hok mana banyak, hok mana sikit. Dia biasa dah, agak kena dah. Tu masuk dengan pulut dengan isinya Kak Yo. Tu pekak-pekak ni Kak Yo. Ni yang masuk siap dah lah. Gula nisai ke apa deh. Ni resipi dia lah. Lepas pada tu masuk pala sate atas pulut. Tu. Sate pekak-pekak tu Kak Yo. Tu. Oh. Lemak molek tu. Pala sate deh. Ni yang masuk dah juga ni. Lapik, ambil pergi bakar. Tu. Nyo pemuda molek tu. Siapa tak terasa Tree Coffee Kak Sali lagi Kak Yo? Ni deh, ambil sebuku sari ya Kak Yo. Boleh kesihatan dalam diri kita Kak Yo. Tak kena duk naik bukit pergi cari akar kayu sendiri Kak Yo. Duk dalam sebuku ni, hipung dalam ni dah Kak Yo. Ambil sebuku sari makan tiap-tiap pagi Kak Yo deh. Sebelah Malaysia kalau siapa nak makan boleh lagi tekan beg kuning Sali Coffee Kak Yo. Sebelah Thai tak pet Kak Sali Kak Yo. Panas-panas mari dah Kak Yo. Tu masuk isinya. Masuk kacang. Kalau nak capur ya boleh capur Kak Yo. Tu masuk jagung. Tu. Kalau nak bos kara pun boleh, nak capur pun boleh. Tu. Ubi keladi Kak Yo. Masuk jalan lemah juga. Tu ambil. Tu comel molek. Nampak sedap tengok Duduk sini ni bang wangi wak-wak Kak Yo. Bang sedap. Nama kedai Kak Fah. Kak Fah. Ni duk kawasan Cenok Kak Yo deh. Jalan nak hadap gi kok tiba nu deh. Sebelah lain ni Kak Yo. Kalung pada Hat Yai ni. Ada dengan airnya blend ni. Ya jual juga airnya. Jadi tak ada rugi deh. Airnya ni boleh blend pula dah jual air deh. Ni isi dia dengan gapo dah purung dia ni, kelapa ni boleh buat pulut lemah pula. Orang nak hok look. Mari dah nak makan Kak Yo. Ni.
panggil gapo ni? Kalau le buluh awak panggil pulut lemah deh. Hok ni lemang. Lemang apa ni? Lemang kelapa ni. Ni cerah Kak Yo. Tu ni lemok-lemok molek ni nampak ni. Tu dengan isinya Kak Yo. Siuk lu panas. Bismillah. Tak manis sangat. Tapi dia lemuk. Sedap. Tu tengok sate tu. Tu. Lemuk Kak Yo. Kacang yo nak rasa ketuk-ketuk sikit dah. Supaya tepuk manalah. Ha ni. Tok pohuna li kacang yo. Lepas tu kita terah dengan isi ubi ni Kak Yo. Ubi keladi. Nyakut molek. Bang wangi. Kelak yo bang wangi. Rasa rocak tu jadi tak ada, jadi beb. Tak ada jadi manis dah lah, orang tak bahi manis boleh makan. Ha ni, bang wangi molek, bang kelapa ni. Gapo dah? Kurang nyoyo ni kena api tu. Jadi bang sedap. Lepas tu nyoyo ni nyo pandai pula dah. Jadi bang masuk molek lah. Panas ni. Berasak Kak Yo. Duduk berasak tu. Okey, siapa nak makan boleh berhenti Kak Yo ni. Sebelum pada kai op ong dicenok ni Kak Yo. Pakai gitulah Kak Yo, jadi Kak Yo. Oh.